对呀，不加热了好不好？好，这个薏米浓汤不知道还有没有热？这个没有热。因为太太什么都吃要一点点哦。对呀。我来我买给太太小的，对不对？牛排、披萨。哦，太好的东西哦，一定在那边哦。对呀。牛排，那是个便宜的东西。哦。没有花花，素色的。哦，他们比较不喜欢很多花那个哦。但是我感觉到太太如果穿很多花那个漂亮，3件最前面那个最好看的。他们说这一件最好。Ini makan di sini apa dibawa pulang? Ini makan di sini, dibawa pulang. Ini kan makan di sini. Terus terjadi ini aja promosi kode. Masukin aja kodenya. Kodenya tadi apa? 23303. Kan 358 kan? Ini udah, tinggal kamu pengen pilih yang mana. Ini yang tadi yang itu apa lada hitam itu yang kayak gini bentuknya. Terus ini. Udah gitu kan ini. Terus ini check out gitu. Oh, udah kan bayarnya cash apa bayar online cash aja cash sekali. Oh, oke. Emang dia ayamnya itu udah siap ya? Tinggal itu. Dirimu nggak apa-apa mau ke taman? Nggak apa-apa. Nggak dicariin itu. Ntar malam pokoknya apa di belakangnya tuh. Oh, pegawainya bekerja sama ya? Pegawainya banyak banget. Iya, kerja sama dia. Oh, mungkin itu yang bawah rak itu kan kotor banget ya, Bro? Mungkin sekalian diberesin gitu ya, Bro ya? Makanya kan aku kemarin bilang sama kamu, ini gelap kataku tuh. Kita mau lihat yang sebelah sana lupa ya pas waktu itu ya? Iya. Ini Poya pasti, ini Beyond Plaza pasti rame. Karena minggu. Kita mah nyebrang sana, kenapa kita muret-muret, Bro? Heh, tuh lihat orang-orang itu. Tadi maksud aku tuh gini loh, Bro, set gitu. Tuh lihat orang-orang itu. Kayak di Toyang juga yang arah itu kan, situ. Ayo, ayo, ayo. Enggak, aku tuh ngebelah, gue kira ini banyak banget sebelah sini. Iya, yang enggak lah. Di Plaza itu ada apa? Pakaian kayak gitu. Ya, Uniqlo itu loh. Kita lihat Uniqlo ya. Lihat Uniqlo dulu. Ya Allah. Ya Allah, nggak lihat jalan. Oh, sisi. Kok baik banget kita dibukain pintu. Emang luar biasa. Ini sebenarnya tas kayak gini tuh harganya berapa sih? Dia nggak kasih harga ya, Bro ya? Dia nggak kasih harga. Itu Maileo-Jen Sungsan Pai yang bukan 300 NT. Beli 6.000. 6.000 kamu dapat 300 kayak gitu. Kita lihat bunga itu ya, kita muter sana dulu. Tuh, kayaknya asli ya. Iya, di bisa ada ya. Ada. Masa? Iya. Ini, tapi bunganya di Indonesia gak kayak gini. Ini bagus banget loh ya. Iya, ini. Mau dipotong nggak? Mau? Mau dipotong nggak? Ayo, mau. Cuma dikasih lihat orang ya. Bisa aja ke situ kalau gitu. Kan tangganya di situ. Dia di sini juga nggak ada krok ya? Nggak ada. Ada. Ini loh. Nah ini baju modelnya kayak gini ya.
Tapi kenapa dia harus ada belannya sih? Ya nggak apa-apa, lihat toh. Ini juga bagus, tapi kenapa harus ada ininya ya? Modernnya. Ini. Mana ya? Aku yang pakai celana pendek sendiri. Ya nggak apa-apa, orang kakinya ya bagus. Ya bahannya gede banget. Aja. Oh, di sana ada kamar mandi di Uniqlo sana. Ini payungnya gede banget ya. Ini jualan payung. Itu sandwich. Ini karena hari Minggu. Biasanya sepi kok kalau nggak Minggu. Mau lihat sepatu dulu ya? ABC Mart. Kita cuman mengintip langsung pulang. Cuma jualan kayak gini. Jual payung. Di sini tuh bukan level kita. Tapi kadang ada diskonan loh di Uniqlo. Kok sebenarnya bisa. Tapi sambil kita lihat ini. Oh, anget langsung ya. Itu apa sih? Ayamnya sih kayak ayam KFC ya. Cuma Oh. lebih kering, terus ada rasanya, bro. Oh. Itu ada rasa asin. KFC dulu tuh ada yang rasa mala, itu ya enak bro. Nggak suka rasa malam. Dia tuh pedes, nggak yang rasa mala gitu karena ayam goreng. Dia tuh pedes, lebih kering kayak gitu loh. Ya kalau dia ke Mbak Susi ya jauh. Iya, iya. Kalau kita ke Mbak Susi ya deket, ya kita milihnya yang deket aja. Jadi mah lebih dekat ke sana. Iya mah mending di situ aja. Di sini lebih ramai daripada kita. Iya, sini ramai. Rame lagi di sana, Taipei sana. Enggak. Lebih ramai di sini daripada kita. Terus banyak banget J-in-nya. Maksudnya kayak di sini kan J-in harus jalan ke sana. Kalau di sini tuh banyak menurut aku. Ya itu kan satu kentang. Kentang aja satu. Yang gede. Sama imi nongtang yang kecil lah ya. Dia mah makannya dikit tapi suka yang beraneka ragam. Kentang kecil, imi nongtang kecil. 因为它甜，这个薯条小的，然后一个一米浪当，带走吗？对，带走。 Dia lainnya nggak mau ayam cuma nggak mau. Translate. Ya silahkan. Ya Allah kecil banget ya ternyata. Masya Allah. Tales kan? Karena dia lo kelihatan ungu. Kita beliin nyonya ya. Nyonya aku minta kentang
sama minta imin nongtang. Apa? Bola cancuan katanya. Ini. Kalau ini tuh rosong sama hai tai. Harusnya mah di warung kayak gini tuh ayam ya. Ya nanti coba tanya. Soalnya apa? Ya itu rosong apa? Ini nomor piro? Nggak tahu. Tuh. 请问不好意思，我要问那个是什么肉松？它是鸡肉是鸡肉松是猪肉松。对鸡肉松。鸡肉松oh sisi. 不会。 Ayam bro. Emang mbokku itu huru hara tuh jadi orang. Kan di TV itu iklannya lagi gencar-gencarnya. Dia bilang apa itu mbok? Itu babi yuk. Gitu Kok Oh. Seperti ini. KFC. Ayo. Dia mau naik sepeda ya? Iya. Ya wes. Ininya sih punya mau tak bawa. Iya nggak apa-apa. Muat nggak? Yos itu tak bawa, ini bawa. Ini kan nggak ada cangklongan. Kalau ini kan ada cangklong. Apa ku ambilin dulu. Oke. Takutnya berat. Ayo. Kita jalan ya. Makan kayaknya ya. Mungkin sama Gorida kalau aku sama Om. Sering lupa. Aku di rumah itu penting ada sampo, odol, Iya. sabun, sama ini sambel aku itu udah tenang aku. Jadi, aku kalau softtek kan ibaratnya kita kan nggak tahu. Punya aku habis bener-bener habis. Kalau aku habis kan aku pakai punya Magic Go. Ayo. Ya. Lewat sini juga bisa bro, ada jalan bro. Nembusnya Meliansu itu loh. Ya, tahu. Tahu kan? Ya lewat sini nggak apa-apa. Lewat situ ya nggak apa-apa. Iya. Bye. Sekalian lah. Ini aku mampir Carrefour ya. Karena macam apple. Semangka. Nanas. Papaya. Sayuran. Bawang bombay. Nggak tahu ya sampo apa kok murah banget, cuman 88 NT. Aku mau ambil ini ya, softtek ukuran 28. Harganya 138. Nah, kita ambil ini lah ya, karena memang paket-paketan kayak gini. Ya satu paket. Nih. Nggak apa-apa lah. Di sini juga ada roti. 没问题，这个可以重新连线周边设备。请问不好意思，是不是这个洗发精？洗碗巾，洗发精。洗头的。对，是不吓我一是？跳，我也要洗碗。那我讲话不标准。好，没关系。洗发精对不对？不是，不是，不是，我要洗发精的。洗发乳，它是洗发跟润湿。哦，没有关系哈。洗发精对不对？对，那如果这个什么？它是保湿一样洗发乳。 OK，对，那个它就是一瓶搞到底。嗯，对 OK， ，OK，好。那你要袋子吗？呀，好。那有会员吗？没有。就是不用那么2、3罐在那边要。 OK，好，谢谢。不会。
所以你洗那个洗完这个用这个啊，这个洗完就是看你要先用哪一个。好好，谢谢。只是这个的话就是携带方便而已。好，看602。好，602。先生你，Hello，你有买这个吗？哦，等一下，等一下，这个。等一下，稍等啊，等一下。洗白。好6、5、6、7、8、98。好，谢谢，谢谢。55。Sorry。Ada buah-buahan ya. Di sini ada minuman. Nah, ini belanjaanku. Kita naik ke atas. Aduh, lelah. Lelah. Nah, ini ada kecelakaan ya tadi ya. Seperti inilah. Kecelakaan motor. Ada Pak Polisi. Aduh. Hujan. Bro, tak ambil bro. Apa dia dijadiin satu sama air? Airnya basah. Aduh. Là wo tân thay thế nào mà chịu với sao mà bukan quay về lại. Yeah. Thay thế China đi. Ồ hả? Tại nào bây giờ lần chi là hả? Hả? Mấy quan chi là tính sao cưỡi trả rồi hả? Bye bye. Tôi啊，不加热了好不好？好。这个薏米浓汤不知道还有没有热？这个没有热。因为太太什么都吃要一点点哦。对呀。我来我买给太太小的，对不对？这个要加热吗？不用。试看看一下啦。我等一下如果太太要热，我给太太热。为什么它是现在是这样对不对？以前不是这样是不是？以前不是这样哎，为什么还有这个？太太是不对，太太在麦当劳有一个是肉松鸡，那个是不是猪肉？它是鸡肉松。太太以前说猪肉，肉松还带那个了，它是鸡肉松，不是猪肉松。试看看，如果要热我加热。不用，好像。嫩。加热要不要？不要加热。以前太太前天太太去那里泰国菜也是卖这个薏米浓汤啊。
去那个 Beyond，对啊，那个是泰国菜啊，那个不是西餐，西餐很像光南那边也有啊，它有很多店啊，在哪个也有，是不是？这个加热，是下去烤，是下去炸。都可以。 Nah ini aku mau manasin kentang. Nyonya aku tuh nggak mau ya makanan dingin ya, jadi harus dipanasi. Ini untung beli yang porsi kecil banget. 是要先在身边杀水饺，是晚一点杀水饺。顺便撒5颗水饺来吃。5个，1、2、3、4、5。不用吃了，6个也好。啊，如果不是呆呆，如果想吃7点也可以，现在吃也可以，随便。现在。 现在煮一煮，吃一吃就好了。好 ，OK。吃不完。好。Kembangan. Nếu 做捷运，太太到新庄这样多久？太太？很快了，半个小时？对，差不多吧。我也是很久，太太，很像去淡水了，是不是？淡水比较远，淡水半个小时。他那边不用了，10几分钟就到了。17分钟？哦，比较新庄不远，但是好长诶，那个路也好长。你有去啊？没有，我问而已。不会啊。我朋友有在新庄那边上班，很快啊。他一条路啦，他是什么？这个我们跟路一样，不用换时，对，但是很长，好长。现在洒水。Ini adalah dumpling teman-teman, isinya kubis. Dumpling kubis. King food seperti ini. Katanya lumayan enak kata nyonya. Saya kurang suka ya makan dumpling kayak gini. Nah, kemarin itu nyonya aku tuh sempet bilang ya, di KFC itu kan sekarang ada menu baru ya teman-teman. Nggak baru sih sebenarnya. Wes lama itu sering banget dipromoin di TV juga. Itu tuh promo yaitu adalah ayam goreng yang dibungkus sama abon. Kata nyonya itu abon non halal, ternyata bukan teman-teman. Itu adalah abon ayam sama haitai. Haitai itu adalah rumput laut. Jadi tadi tanya pegawai ini dan ternyata adalah ayam. Terus tadi nyonyaku itu tak tawarin ya, apa mau ayam goreng. Nyonyaku nggak mau makan ayam KFC ya teman-teman. Nyonyaku tuh zaman dahulu kala ada, mohon maaf ya, kanker payudara. Terus nyonyaku tuh sangat tidak dianjurkan untuk makan makanan junk food yang seperti itu. Jadi nyonyaku hanya memilih, woi. 因为扔掉了，刚才。我们去那个一样那些。哦，真的，这个如果刚刚炸的时候，它吃的它绵绵的，很好吃。哦，在什么店？日本料理？没有，那个一样那个西餐厅。它还有卖什么东西？就是沙拉，那个沙拉。牛排、披萨。哦，太好的东西哦，一定在那边哦。对呀。牛排，那这个便宜的东西。哦，但是这个如果热刚刚炸的时候好吃，比麦当劳好吃。但是妹妹喜欢麦当劳。这个要多久，太太？你谁多放一点？还不够。如果我一吃就够，一定够。不是啊，你多一点它哈，它才会漂亮。喷涨。要加水啦，加一次。对，我也知道加冷水哦，它比较蓬。要盖起来吗？要。现在盖起来。盖起来。差不多8分钟。盖起来啊，不要那么。给它滚一下，再用小火点点。
我知道太太都不要吃那么多，吃一点点而已，一点点一点点。这个加辣椒这样比较好吃，太太。不要，这样aja辣椒这样。Nyonya aku tuh suka makan makanan yang panas terus sedikit, nggak mau banyak-banyak. Ini hari ini tuh hari Minggu, teman-teman. Video direkam pada hari Minggu. Orang libur di rumah. Nah, ini mateng ya. Ngembang-ngembang. Nah, ini dumplingnya Nyonya seperti ini. Tambahin kecap.它很脏了，买菇菜。买菇菜要买一包，好麻烦。好像以前妹妹比较喜欢菇菜的，对。还有那么多，他们都说我买的不好吃，他们买的好吃，所以我就不要给他们买。哦，姐姐比较厉害了。买我自己吃。不是啦，姐姐比较厉害了。姐姐比较会买了，对。他们是很想买伊妮的衣服，是因为看到太太穿这个衣服。对的。应该太太他说这个比那个台湾那个卖的好穿呢、这个穿起来很舒服啊。哪里的台湾？台湾买的啦。哦。一件1000多块，对不对？我叫你。但是最好是我买给太太第一次那个布，最好是哪一个太太？他们说这个最好。太太不知道第一次买那个，我第一次买给太太那个布最好的布，那个在市场买，太太奥莱买这样的，这个衣服的奥莱，奥莱。后来这个买是在网路，奥莱那个关门没有了。如果在奥莱是真正不是假的这样的，太太，是不是？你这样你姐姐，照上来。好，我问他。他们喜欢，如果他们喜欢暗一点的，如果太太喜欢红一点的。他们喜欢这样子哈，结果没有花花，素色的。哦，他们比较不喜欢很多花那个哦。但是我感觉到太太如果穿很多花那个漂亮，3件最前面那个最好看的。他们说这一件最好看。这个布比较软啦，是不是？对对，他们说哈布要好一点。它比较喜欢软这样。这样很好穿。还你太太说后面又买的了，有没有？那个布啊，就比较粗。哦。你叫你姐姐说，料子好一点。一样诶，太太，它有在这里有蓝色的，都一样。它有很多种，这个差不多。也看一下啦，等一下。他说，就是拿料子好一点就好了。什么颜色都无所谓。都有无所谓。也是在家里穿而已。睡觉穿的。对呀，但是你太太天天说她不要太红，对不对？如果太太什么衣服都喜欢很红哦。这个日本的吃东西太太好吃，是不是太太？日本的料理对不对？日本料理。这个是台湾片是不是？是大陆片。大陆。哦，他的脸好大哦，对不对，太太？他的波水也好大。
是晚上吃这样而已。好了，吃饱了。那不加辣椒酱那个？啊？不加？不是加辣椒酱比较好它这个皮很 Q，皮很 Q， 好吃吗？好吃。这个一个差不多多少钱的？唔知啊，以前有一个5块钱有，一个10块钱有。它这个哦，应该要再包一点姜下去才好吃。姜，哦，有人包姜比较肚子不会胀胀，很像猪扒酱那个加姜。我问我姐姐一下。